Okey, jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. So, kita nak ke stesen kereta api kat sana. Tak jauh dari sini, 15 minit je. Okey. Wah, apa khabar? Hai guys. Sekarang ni kita orang dah sampai ke stesen Metakak. Jam menunjukkan pukul berapa ni? Kalau macam kita beli dekat Pukul 2.21. Lambat lagi. Tunggu. Okey bang, terima kasih bang. Okey, ni member yang hantar tadi. Daripada Kuantan. So kita nak naik pukul 4. Sekarang ni dia orang makan dulu. Nampak dia orang makan dulu. Bungkus kat mamak tadi. Gemas Pahau Kemayan Teriang Takak. Kereta api kontuk ni tak tahu apa ni. So, jam pukul 3.03 minit orang dah start datang. Saya rasa semua nak ke Dabung ni rasanya. Betul, dia patut cari awak ni. Aku tengok buat edit dah keluar, tak keluar ni. Cepatlah. Terima lagi dia lah, ada harapan agak lancar lah. Lancar kan? Lancar. Tak nak lancar. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 3.02 minit. So pukul 4 nanti kami semua akan ke Dabung. Dia macam mana? Okay, sekarang ni jam pukul 3.22. So kalau kita tengok orang pun dah start penuh ni. Kalau tanya dia orang borak dengan Abang Nahul tadi, dia orang pun semua nak pergi ke Dabung juga. Okay, saya rasa penuh ni kejap lagi ni train. Betul lagi panggil abang. Abang Wan. Tapi aku ikut terima. Tapi dekat sama Sama abang. Masuk dulu ni aku. Dan dari stesen beranda nanti jaga tiba pada jam 4 pagi. Terima kasih. Sekejap, kita punya train ni pukul berapa sekarang ni dah pukul 3.52. Kalau ikutkan train kita pukul 3.59. 3.59 ke Dabung lah. Ke Dabung lah. Sampai Anggaran sampai dalam pukul 9.37. 9.30 pagi lah. Okey. Maknanya sampai ke Dabung tu kita akan terus ada transit lah. Kita ada driver kita tunggu kat sana lah. Batik, aktiviti kat Dabung apa hari ni? Tahu lah. Ikut lah. Ikut je. Okay, ustaz kita, apa expectation kat Dabung? Belum sampai sebelum ni? Sebelum ni pernah sampai? Tak pernah sampai. Ini first time saya melalui perjalanan by train ke Dabung. Zam, expectation ke Dabung apa? Harap ada tiket kan ni? Tiket mampu. Okey. T1 ni? Coach T1 kat tu dekat tempat parking. T1 ni dekat depan. Bukan kat sini. Ini stesen T berapa tu? T1 kat depan. Nasib baik. Kalau tidak kan takut terlepas. Saya rasa semua nak pergi Dabung ni kot. Biar betul kita ni. Dekat sembok Metakak. Mana sembok Metakak? Wah. Jangan. Baru apa? Okay, bila dah turun kat stesen tadi, kalau siapa yang nak pergi Dabung, dia kena tunggu depan sikit. Okay. Bukan stesen dekat tadi. Maksudnya T1 kan? T1 bukan dekat tempat tadi T1 ke depan. Ambil gambar aku kan? Tak tengok video ni. Saya mau Metakak. Oh ni ha. Oh, so kalau saya nak pergi Dabung, kena tunggu dekat stesen ni ada stesen Metakak ni. Sini. Metakak. Coach T1. Ni coach T1. So yang dekat sana coach T berapa tak tahu. Okey, ni pukul 3.56 pagi.
ini yang sleeper coach ni. Tak tahu yang ni datang daripada mana ni. Okay, sekarang ni kita nak Dabong. Punya stesen T1 dekat sini. Jauh sikit, kena jalan kaki daripada Satu sini. Dia susun ikut selalu. 5C. Okay, sekarang kita dah start nak naik train ke Dabong. So train 45 minit. So berapa jam ke Dabong? Sampai pukul 9.30. 9.30 pagi insyaAllah. Dalam 6 jam lah. Dalam 6 jam. 5 jam. 5 jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam. 5 jam setengah. Tengok dah besar sikit. Kau nak tengok. Sorry. Okay, KTM ni. Seorang lagi. Seorang kat belakang. 11. Gambar pun. Sekarang ni baru masuk waktu subuh. Baru masuk waktu subuh. So dah kita hari ni makan apa tengok. Nasi goreng telur mata RM9. Ni kafe. Sedap. Jadi baik. Sedap. Dabong. Jalan ke Dabong. Lagi jumpa kat Dabong. Kita dah sampai Dabong. Lewat sikit ni dia ETA dia lewat 40 minit. So sekarang menunjukkan pukul 10 suku. 10 suku. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah dah sampai ke Dabong. Buat sikit dah Lambat. Dapat masa tadi 40 minit lambat. Dapat. KTMB. Dia dapat minit. Kita 40 minit lambat. Okey lah, sebab member kena 2 jam itu kita okey lah 40 minit. Okey, sementara menunggu abang driver yang kita dah tempah sampai, kita orang minum dulu kat kedai Take Over Sabah. Okay, ni tengok train daripada, ni train dari mana bang? Daripada Tumpak. Ni train daripada Tumpak. KTM lawa lah dia punya tu. Kita sekarang naik van. Okey, squad bersedia? Oh, bersedia. Seperti yang kita plan, destinasi pertama Dabong. Selamat sampai. Jadi kita ada beberapa spot menarik yang kita akan tengok mungkin dalam 2-3 jam ni. Beres? Apa mana? Oh, beres. Masuk dah vlog. Cafe. Nama kafe ni Cafe Bini Kawe. Bini Kawe, bukan Bini Demo. Okey.
Gunung Bahar, lepas tu Bahar Camp. Bahagian. Tu Bahar Camp kat Itu Aidil. Jendahi, Ayah, Dapur, Resto. Hai guys. Oh, nampak itu Jun. Oh. Okey, daripada sini nampak kan. Tahun 2014 pun. Okey, kita sampai di Masjid Dabong. Singgah sekejap. Okey, sekarang ni kita pergi ambil gambar dekat kaki Gunung Setong dulu. Ni dia orang drive sendiri ni kan. Oh, dia punya tempat tu memang menarik. Bawah ni ada di tahap kaki terjun. Dia ni. Malam ni dia balik. Layak. Oh. Mati 50. Oh. Daripada resort tu. Jom, gambar. Aneh. Sekarang ni kita menuju ke pondok apa weh nama dia weh? Pondok Kenerong. Kita akan pergi ke Pondok Kenerong. Kat situ kita relax sekejap. Tengok suasana. Sambil-sambil itu boleh kita basah-basahkan badan. Okey, kita dah sampai. Ni kawasan pondok kan? Okey, kita dah sampai ke kawasan pondok. Wow, pondok. Ada suasana macam ni. Allah. Okey ya. Dabang-dabang ni dabung lah. Ni Kenerong. Dabang lah, jadi pulau sini. So kita dah sampai ke Pondok Potes Sungai Kenerong. Tengok pondok dia orang. Oh, syahdu. Okey, sekarang ni abang Mane tadi dia bawa kita orang dekat dengan sungai Pondok Sungai Kenerong ni sebab boleh dia orang rehat-rehat. Sambil tu tengoklah kat depan ni guys. Tengoklah kat depan ni. Memang cantik. Dia punya air terjun tu memang cantik. So dia ada tandas awam juga kat situ. Okey, ni ruang untuk solat untuk lelaki sahaja. So kita naik sekejap. Oh, ni lah. Oh, lawa. Member jatuh dah tadi. Allah, ambil sikit. Ini buat-buat jatuh nak mandi ni. Oh, gila betul. Oh. Nak try wide angle untuk Osmo kamera. Okey, ini merupakan gambar standard Osmo. Dan ini merupakan wide. So sementara tunggu dia orang mandi kat atas, pergi toilet, aku stay sini dulu, layan pemandangan, view air memang mantap bosku. Memang lah, tak sia-sia lah pergi datang sini.
Mana bini tak marah? Kenerung. Okey. Korang dah mandi sekejap dekat Sungai Kenerung ni, memang kalau boleh rasa nak duduk lama kat sini. Tapi sebab petang sekarang kita orang nak ke Pasir Mas, dan esok akan bergerak ke Selatan Tai naik train. Jadi kita orang insyaAllah kalau ada rezeki memang nak datang sini balik. Saya difahamkan oleh abang ni memang sini tempat yang boleh berkemah. Dia orang berkemah kat sini. So dia orang tempat catering, ada yang tempat catering, ada yang bawa makanan sendiri. Dan suasana pun memang tenang, damai. Tapi ni pondok lah. Kalau air tengah besar, dia memang naik atas ni. Bulan 11 ataupun bulan 12 dia ada yang tutup dia tutup tempat. InsyaAllah lepas ni kami petang ni kami akan bergerak ke Pasir Mas, naik train, dan insyaAllah esok kita akan jelajah wilayah Selatan Tai, bermula daripada Naratiwat, Patani, Yala, dan kemudian kita akan terus ke Hat Nyai. Saya rasa pengalaman ni amat bermakna sebab ni first time. Memang kita orang daripada pagi tadi, daripada Mentakap pukul 3.45 pagi sampai ke Dabung dalam pukul 10. Tak terasa penat dia sebab mungkin terlalu excited. Tak pernah lagi buat trip macam ni. Okey, sekarang ni kita orang nak menuju ke Latar Kertas. So tadi dah tengok Sungai Kenerung tu cantik. Nanti kita pergi tengok keindahan yang kedua pula, Latar Kertas. Okey, sekarang ni aku ada dekat Latar Kertas. So tempat ni memang cantik. So dia orang ada mandi juga kat sini. So pemandangan ni memang superb lah. Memang cantik. Okey, kita dah settle ke Latar ni. Lepas ni kita pergi mana bang? Lepas ni kita mengalir ke mana? Malah ke Goikan lah. Goikan Kalau Pak Resort tak sempat tau. Pak Resort tak sampai takut Goikan dulu lah. Okey, beres. Hai guys. Hai guys. Terbaik. Boleh masuk pun? Boleh, tapi kena ada rider. Kalau Beres. Memorial. Jadi tanya tu. Okay, sekarang kita sampai di Gua Ikan Ha? Apa? Yang tadi? Okey, boleh cakap. Nak cakap apa? Okey, sekarang kita baru sampai di Gua Ikan. Kita pergi explore sekarang. Jom. Boleh masuk ke mana lah? Boleh lah, Ruya dah bayar tu. Oh ni biar fair rata. Boleh tau. Puncak oh. Yang je dia masak dengan awet pula tinggal. Awet pun kita tak pergi. Mari kita. Awet pun boleh naik. Takkan kita tak boleh naik? Naik lah. Memang kita tak boleh. Tu lah, gila. Okey, sekarang kita nak masuk tapi tak tahu sampai mana. Kita try dulu tengok. Jom. Dia boleh sangkut. Dia hari tu rombongan sekolah. Lepas tu dia mari musim hujan. Budak-budak kecil tu lalu nikah sampai sana. Bila sampai sana air, kepala air turun. Mana air pakat mana? Air naik apa kata ni? Dah sini ke sini. Mana nampak lah budak tu kat situ. Tapi budak kecil kan dia tak lalu sini. Ni. Sampai sempurna tu ke apa? Makna sini abang kata tadi tempat orang ambil emas sini. Oh, dekat kona patuh dia. Oh. Ya, ni Oh. Betul kat sini. Yang tahun 96 tu, masa Abel ni muda-muda dulu, Abel kemah kat atas tu.
Mana dulu ni memang seluk gini ke dulu patu. Sini pasir semua ni. Cuma lepas banjir 2014 tu, seluk turun dia jadi macam bertanah dah sini. Dulu ni bawah ni pasir semua. Oh. Dulu ada ikan keloh ke? Dia kata. Dulu duduknya dalam. Oh, mana nak cek? Ha? Bukan low light. Buah silat tu padak. Mana pun padak. Tingkat 2. Dulu batu aja. Tanah ni masuk ke banjir tu Ini tidak menggunakan wide lens dan ini menggunakan wide lens. Keluar ke sini. Okay, sekarang ni kita dah settle pergi ke Gua Ikan. Mungkin kita orang nak pergi makan. Lepas tu nak tunggu train pergi ke Pasir Mas. Memang menarik lah. Best. Gambar. Sila. Bak dulu masa ni pun kita. We will miss you. Dekat Gua Ikan. Sekarang ni kita nak settle lah. Sebab kejap lagi dah nak naik train. So pengalaman memang menarik lah. Walaupun kita orang ada 2 jam lebih, 3 jam dekat sini, tapi sempat lah. Memang best. Terbaik. Inilah. Allahu Akbar. So dekat sini dah ada kafe Dabung. So kalau tepi stesen ni dia ada kafe. So kalau nak makan ke, nak apa ke, boleh lah. Sementara Lawan paling baik lah. sekarang ni kita dah habis aktiviti dekat Dabung. Kejap lagi kita akan sekarang ni kita menuju ke Pasir Mas. InsyaAllah malam ni kita akan melintasi Sungai Golok. Kita akan bermalam di situ. Dan esok pagi kita akan start belajar Kembara lah, Kelantan dan sampai ke Hanggan. Ini ada di stesen lagi 3 stesen ataupun 4 stesen kita akan sampai di Pasir Mas. Okay Zam, bila nak sampai Pasir Mas ni? Lambat. Lambat lagi setengah jam paling cepat. Lepas tu nak naik apa? Ambil Grab ke apa? Pergi Malaysia ni. Center Malaysia ni jalan kaki sikit cari hotel. Alhamdulillah dah sampai dah Pasir Mas. Allah dah sampai Pasir Mas. Ni dia orang tu. Kita minum dulu kot. Dan nak naik Grab. Okey, sekarang kita daripada Pasir Mas kita nak pergi ke checkpoint lah, panjang. Alhamdulillah ada Pok tolong kita order Grab. Tak dapat. Terima kasih Pok. Dia nak jalan kaki tu kat mana? Ni dia. Tu dia. Tak apa. Nanti kita pusing.
Okey, kat dia tu lah, tak apa. Kali berhenti sini. Tak boleh berhenti. Oh, sebab dia set. Tunggu kejap dia pusing je. Okey, sekarang dah sampai dekat kompleks SQS Rantau Panjang. Pergi Chok, lepas tu jalan kaki ke Blor Thailand, baru ambil motor sana lah. Luar. Ambil luar sana. Okey, ni kita nak jalan kaki menuju ke border Thailand. Okey, kita nak menuju ke Built by the government of Malaysia in Thailand. Selamat datang ke Sungai Golok. InsyaAllah perjalanan kita esok. Alhamdulillah, perjalanan sungguh jauh. Pukul 3 Bermula pagi daripada malam tadi. Ni sampai ke petang. Rasanya tak baring. Tulang belakang tu tak baring lagi. Hampir menghampiri Tapi seronok 30 jam. Ya, seronok. Baik tim. Okey, sekarang ni Alhamdulillah dah lepas ke Sungai Golok semua. So kita nak menghala ke Sungai Golok, bermalam di sini, dan esok insyaAllah kita akan gerak slow-slow dia ke Naratiwat, Tani Yalal. Okay, sekarang ni kita jalan kaki je menuju ke hotel yang terdekat dekat Sungai Golok, dan nak cari-cari makan. Hari ni kita nak tidur hotel biasa je lah, sebab esok kita akan gerak pagi dan akan terus ke Hat Nyai. Okay, Sungai Golok Railway Station, tak sampai 1 kilo pun. Ni sekitar bandar. Okay, sekarang ni kita jalan-jalan daripada border tadi, kita terus jalan kaki. Kita tak ambil motor, kita nak terus ke Marina Hotel. So kita jalan kaki ni, kita nampak lah banyak buah-buahan menarik kat sini. Tu dia, memang menarik lah. Ni buah-buah kat sini. Buah kundang kan, tak. Okey, sekarang ni kita lepak dulu makan dekat dengan hotel ni. Dia ada satu hotel, Hotel Marina. Hotel Marina kat situ, Hotel Genting belah sana. So kita akan tidur hotel yang bajet sikit hari ni, Hotel Pak Sen. Sekarang ni kita dah siap makan, kita nak menuju ke hotel. Ada 2 hotel sebenarnya pilihan. Yang pertama Marina belah kanan, dan di depan belah kiri ni adalah Hotel Pak San. Jadi kami pilih Hotel Pak San lah. Dia murah sikit. InsyaAllah pagi besok kita akan bergerak slow-slow menjelajahi wilayah Naratiwat, Tani Yalal, dan seterusnya ke Hat Nyai. Itinerary hari ni? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Walaupun pada awal kita risau tak ada tiket, tapi semuanya berjalan lancar juga. Doa kawan-kawan kita hari ni jaya lah. Okey, bagus. Okay, sekarang kita dah, semula saya ingatkan nama hotel ni Pak Sang atau Pak San. Rupanya Pak Sen Hotel. Okey, sekarang kita dah sampai kat kedai Pak Sang, kedai pula dah, kat Hotel Pak San, Pak Sen. Kita tengoklah dapat berapa ringgit hari ni. Selamat malam daripada Sungai Golok. Okey, sekarang ni kami dah check out. Okey. Kita nak gerak ke stesen kereta api. Pergi stesen kereta api ya? Stesen kereta api. Okey, ni adalah stesen kereta api Sungai Golok. So kita tengok ngejah nak beli tiket. Boleh wakil ke?
Boleh okey. Dah. Dia makan melatonin okey. Rumput. Okey. Aku keluar hak saya semua. Ini ada pengalaman yang excited sebab kita nak pergi ke Muzium Al-Quran. Dalam perjalanan kita nak pergi ke Hanyai. Pagi ni kita singgah dulu dekat Narati Wat. Kita nak pergi ke Muzium Al-Quran. Okay, inilah keadaan stesen kereta api Marubuk. Ini adalah keadaan stesen kereta api Sungai Kolok. Okey, sekarang perjalanan kita bermula. Gambar tu ni. Sokok dua sini. Oh lama. Memang epic lah. Bergerak ke Tanjung Mat. Memang di Sungai Golok. Alhamdulillah pagi ni kita akan teruskan perjalanan kita ke Hanyai. Tapi apa yang menariknya sepanjang perjalanan kita ni, banyak stesen-stesen yang area-area kampung kita akan singgah. First kali adalah Tanjung Mat, di mana kita akan singgah kat situ dan kita akan pergi ke Muzium Al-Quran. Sebelum tu kita akan makan-makan kat situ. So kita semua sangat excited, tak pernah rasa pengalaman macam ni. InsyaAllah kami akan share kepada kawan-kawan kami di Malaysia supaya mereka pula boleh rasai pengalaman yang menarik ini. Okey, selamat jumpa di Tanjung Mat. Tunjukkan tutorial macam mana nak buka tapi Thailand. Ya Allah, boleh cari orang sini dah pandai buka tingkap. Oh lama, beres. Weh. 20 ko. Baru 20 ko. Tak cukup. Terima kasih guys. Ayah dah. Pagi kita hari ni dari selatan Thai. Ni tulisan Thai ni tak tahu apa benda tapi rasanya Santan nama dia. Ha? Nama tempat. Santan boleh. Santa je tu lah. Tak. Eh, 18 tahun. Sebatai. Okay, dia punya strain dia ni dekat tepi-tepi rumah orang, rumah kampung. Tu yang unik kat sini. Satya. Oh. Oh, dia tepi rumah gitu Biasa. So, adalah. Okay, sekarang ni kamera. มีโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริ Kita การ sampai di ขอบคุณค่ะ Tanjung Mat. Assalamualaikum Tanjung Mat. Tanjung Mas. Tu situ. 4 8ต้นทางจากสถานีซึ่งแหล่งโกลกปลายทางสถานีด้วยขอบคุณค่ะตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรง Kena sekitar stesen Tanjung Mas. kereta api Tanjung Mas. So kita Sebutan dia Tanjung Mat. Tanjung Mat. Tanjung Mat. Tanjung Mas. เหนื่อยเลยเจ็บเข่าอยู่ด้วย Sebelum kita tunggu Muzium Quran buka, kita pergi makan dulu. Tu kedai biasa. Okey, terima kasih Kak.
Terima kasih. Ambil sikit gambar. Okey, ni abang kita. Allah salam abang. Ah, 5 orang. Pagi sampai jalan tadi tu dari Akan semua tak apa, nak gasau boleh. Boleh ke tak? Kita menuju ke Muzium Al-Quran. Muzium kat lepas muzium Okey. tu kita pergi. Kita tengok dulu kang, kejap lagi macam mana kat muzium. Kita pergi muzium dulu, Muzium Al-Quran. Kalau ikut pada bahasa orang sini dia panggil apa? Jingga eh? Jingo. Okey, ini Al-Quran tulisan tangan Syekh Haji Wan Abdullah bin Abdul Karim, iaitu Tuan Guru Haji Senik Berserah Pahang. So ini dipamerkan di Muzium Manuskrip Al-Quran di Narathiwat ni. Dari kampung cara hidup cara belajar betul lah. Boleh baca. Kalau biasa lah kita tanya bahasa dia lah. Ni kalau ni kita kan baca. Ni kita ada sekolah. Untuk buat dengan kecil buat dengan usul, buat dengan ilmu dalam peperangan. Lepas tu ilmu ni adalah burung gagak surga. Burung gagak surga dia tak ada wujud, dia tak ada sungguh. Dia ada dalam berfikir, dalam khoyal, dalam mimpi. Kebanyakan tu penglima ketua perang. Tapi ya ilmu ni ya pasti ada semua dengan ilmu belakang tu. Adalah bilik teknologi Melayu. Ya, jadi semua ni ada alat-alat orang dulu pun karya nampak ni yang kulit kayu besar di belakang tu adalah kereta rajah. Kereta rajah ni untuk letak atas belakang rajah tu untuk raja duduk. Untuk raja duduk lah. Dia letak atas gajah. Ya. Lepas tu guna tu kulit kayu tu. Kulit kayu skeping ke guna tu. Oh, steping ya? Ya, skepingnya lah. Ya. Okey. Oh, lawa. Lepas tu yang di bawah ni tempat tumuk peluru bedil. Tumuk peluru bedil Maryam. Oh. Di bawah tu. Okey, dia macam dia mampatkan kan. Tumbuk lepas tu baru masuk kat Maryam lah. Ya. Kalau yang kayu tu tumuk berah, tumuk padi tu. Ni yang batu ni, batu. Ya. Lepas tu di belakang ni ada lagi 2 bilik baru buka sebulan baru ni. Oh, ni bagus ni. Yang baru kita. Ya, baru buka. Kalau orang yang pernah mari tu dulu tak buka lagi sini. Lepas tu sini ke tempat highlight juga ni. Kita cara proses emas. Oh, cara proses. Ya, cara proses emas ni Syekh Ahmad Zain Patani. Syekh Ahmad Zain Patani. So ini dia punya alat-alat dia lah. Ya, alat-alat dia tu ada. Cara proses emas macam ni Ya, 12 jenis dia tu. Dia ada berapa dia punya tu? 12. Oh, dia ada 12 cara. Ada karya bukit. Tapi kita ni ilmu ni tak ada dia dapat. Anak-anak murid Syekh Ahmad tu tak ada dia dapat. Syekh Ahmad tu bakar api kita ya. Dia bakar api tu oleh kerana semua pelajar dia tu. Yalah semua orang nak ilmu Jadi tak sengaja lah pelajar dia salah niat pelajar dia tu. Okey, betul. Syekh Ahmad pun takut jadi fitnah bakar api kita. Cuma jenis-jenis behel-behel tu dapat tahu lah. Dapat lah ni kaedah-kaedah dia. Ya. Okey. Lepas tu ni semua ni alat proses kertas ni. Alat proses kertas di tepi. Ni memang yang daripada mana ni? Patani. Ya, barang ni banyak ke di Patani. Ya. Mana proses kertas pun dah ada dah tu. Ada dah. Hang ni ada Cina sekali ni tak masa zaman tak ada paku lagi ni.
Bakar pasok, bakar pahak kayu itu ya. Mana dia proses ketah pakai ni alat dia? Satu, ya alat dia. 4, 5, ada 5 Tapi banyak lagi alat tu tak cukup lagi ni ya. Mana dia punya orang kata secara ya tu. Secara general ni inilah barang besar-besar dia kan. Apa penting-pentingnya ni ya. Okey. Lepas tu tepi ni model kapal layar Melayu. Model kapal layar Melayu ni besar semua ni, besar ni. Lepas tu dia guna apabila sampai pak tak ada angin tu. Dia tutup lah kan ni. Okay. Tutup ni dia guna hamur kayu. So yang ni Patani punya ni kan. Kapal kan? Ya ni. Jadi 3 lah. 3. Tu model tu. Model. So masa kalau macam mana abang kau ni? Ya. Bila dia tu ditutup. Ya bila sampai pak angin tak ada angin tu dia tutup ni, dia guna hamur. Hamur tu kayu di sini dah. Ni tempat hamur kayu ni lapik orang. Sebelah kiri pak, sebelah kanan pak. Okey, masa tak ada angin, kita dia tutup dia pakai kayu. So bila ada angin baru dia buka semula. Buka semula. Lepas tu ni salah satu ngayuh dia juga ni. Besar sangat ni. Besar ni. Ngayuh dia juga ni. Ni cara buat dia ni. Oh ni nak buat dia dah bagi ni kitab dulu ni. Ya kitab dulu ya, lukis dulu lagi. Dia buat ni dah diagram dia. Ya. Tak guna paku ni. Semua tak guna paku. Cuma pasok pahak kayu itu ya. Tak guna paku. Tak guna paku. Lepas tu di depan tu ada contoh bilik orang Melayu. Contoh bilik tu Raja Melayu. Ya. Contoh bilik Raja Melayu. Tu boleh masuk make foto pun boleh. Tu ada dengan pakai Raja Melayu pun ada juga, pak tidur apa. Okey, ini adalah bilik bilik contoh bilik Raja Melayu. Kan abang betul kan? Ya. Ini contoh. Ya betul. Ini memang style style Raja Melayu. Style. Ini pakaian dia pun pakaian Raja Melayu ni. Style dia. Ini bilik pertama. Satu. Kematian bagi kerajaan Melayu Patani. So kalau ada terhukum mati yang ni. Ya. Dah guna ni. Ni dah memang dah guna. Ya. Dah guna dulu dah guna ni. Pernah diguna ya. Masa Raja Patani dulu. Berasal dia. Ya, asal. Lepas tu ni baju hak ulama Syekh Ahmad Zain yang buat kitab cara proses mah dia tu. Cara proses mah dia cumi tu. Ni baju dia, ni baju Syekh Ahmad. Tukar dia juga ni. Ni style dia punya. Ya. Baju asal dia. Baju asal dia. Salah satu ni tukar, salah satu juga tukar ni. Tukar mak kilau pun ada juga. Tukar mak kilau. Ya. Tukar mak kilau. Ya. Salah satu tukar mak kilau juga. Ada berapa ya? Ya. Maknanya tukar mak kilau. So ni tukar mak kilau. Lagi mana yang menarik? Ada lagi bilik bawah ni. Ni kok kamera ni. Ya, kamera masa dulu ni. Ada kamera dah. Ada dah. Ada kamera dah. Kamera dulu. Lepas tu lah ada beduk lagi. Ya. Okey dah. Ya. Di kamera zaman dulu. Mana Melayu Patani guna. Ni rasa ni ada. Ya tu lah. Dia sama dengan luar ni kat Cina babi ke apa. Tu tempat kisah kandung, kisah kacang. Alat tarik emas tu. Yang
Lepas tu ni lah, ni beduk, ada beduk. Lepas tu kereta kuda, kereta lembu ke tu. Ni beduk ni. Ni beduk ni kalau macam yang ni lah. Ya. Ni ada cara nak katak dia ni. Ni. Nak katak dia ada katak beduk ni. Bukan sebarang-sebarang guys ni. Ya. Di budak zaman dahulu di alam Melayu. Okey. Pukulan seruan masuk waktu 3 kali dia ada tam. Ada cara dia. Ada bunyi dia. Ya. Kalau pukulan untuk solat Jumaat lain. Ya, lain. 3 kali. Pukulan untuk mengisahkan kematian lain. Pukulan panggilan mesyuarat ahli kampung. Ada juga. Ni panggil meeting ni. Ya. Panggil mesyuarat. Dun itu. Dia kalau panggil meeting lain bunyi dia. Kalau pukulan hal kecemasan. Kecemasan dia. Yang ni yang highlight sekali dun. Ni yang serentak ni. Ya. 3 kali semua ni. Ulang. 3 bukan orang Malaysia je yang datang hari ni, ramai. Muzium ni dikunjungi oleh orang tempatan juga. Tengok hari ni orang Malaysia pun ada datang, orang Thailand daripada yang dekat-dekat pun datang, sekolah pun, pondok pun ada datang melawat kat sini. Saya tengok ni, baju dia orang sama ni semua ni. Mungkin dia satu sekolah kot. Ini di luar, suasana di luar masjid ni mah. Ada pengajian tinggi, ekonomi kita ada turun tinggi. Tapi kita ini amanah untuk jago. Ya, kita berdoa lah. Mudah-mudahan tujuan dapat jalan yang baik. Kuat tu. Kuat. Tu tapak dia. Okey, ini adalah tempat muzium sekarang yang diorang melawat. Dan muzium yang baru di sebelah sini. So diorang tengah renovate. Sebelah sana nampak sana. So yang nanti okey. Baik kita pergi beting. Kalau nak sewa 2,000. Pau tu lah di kawasan yang buat. Punya abang tu. Okey, ni muzium baru. Nanti dia akan pindah kat sini memang terkenal dengan. Okey, alhamdulillah. Hari ni dah selesai trip pertama ke Muzium Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita ni ke mana? Ke Pantai Manuk. Pantai Manuk dulu. Kemudian kita akan masuk ke Fatani. Kita akan masuk ke jajahan ataupun wilayah Fatani. Okay, sekarang ni kita dah sampai kat masjid dia di Kabaran. Masjid ni Kampung Teluk Manik. Kampung Teluk Manik. Benda tadi lain bunyi tadi. Kampung Teluk Manik. Teluk Manuk. Okey. Teluk Manik ke Mamang. Okey, Masjid Kampung Teluk Manuk. Apa yang special tentang masjid ini adalah masjid dah berusia hampir 200 tahun. Dikabarkan oleh abang tadilah. Tapi kita cek dulu sekejap lagi. Okey, surau ni. Masjid ke surau? Masjid. Kepada abang yang kat sini tadi, orang tempatan, dia kata kat masjid yang tempat saya jalan sekarang ni, ini baru. Sebab dia orang sambungan daripada yang dalam tu. Ini baru 50 tahun. Cuma yang dalam ni, ini yang rare. Yang dalam ni 400 tahun. Dan dia punya teknologi dia tak pakai paku. Dia pakai pasak. Okay, boleh. Masjid ni dibinakan oleh Wan Hussein. Wan Hussein ni asalnya dari Patani. Ulama Patani. Kamar dia duk bergaduh di Patani tu dengan siang tu duk gaduh ngasian lah. Dia hundur mari dia hijrah mari sini. Hijrah mari sini membinakan masjid di kampung Teluk Manuk. Masjid nama Wadi Al Hussein. Keunikan masjid ni dia tak pakai paku. Masjid ni dibuat dengan tak ada pakai paku lah.
Karena dulu tak ada paku lagi, masa dulu 400 tahun dulu. Semua ya bina ya pasak-pasak gitulah. Lepas tu umur dia ni 400 lebih dah. Yang mula atas rumah ni ya pakai daun. Daun kemia yang pertama. Yang pertama pakai daun kemia. 100 tahun dia pakai daun kemia. Kemudian hatak daun. Lepas tu yang kedua ni ya tukar ni 300 tahun batu tanah bakar ni. Tanah liat bakar ni 300 tahun. Jadi 400 tahun nak bakar daun kemia. Tu. Lepas dia letak nama Masjid Wadi Al-Husain. Wadi ni lemah air. Kalau kita balik bahasa Jawi, Masjid Wadi Al-Husain ni masjid cara cantik. Cara tu air lemah air tu cantik dulu gini. Lepas tu tangga masjid ni duduk dalam air nu dulu. Masjid ni dulu. Duduk dalam air nu tangga masjid. Kalau nak naik masjid ni kena pergi naik dalam air nu lah. Kerana dulu orang tak ada pakai selipar, kasut. Kemudian yo buat titi panjang, cuma orang panjang masuk dalam masjid ni. Titi masuk dalam masjid. Dia buat titi panjang tu masa dulu. Hak belakang tu tak ada lagi. Baru sambungnya. Maknanya dapatlah sikit info. Sikit dulu pondok. Dulu pondok tempat tulis Quran sini, tempat belajar Quran dulu sini. Tempat ngaji lagu sini dulu. Tempat tulis Quran tangan pun sini dulu. Tu kampung Teluk Manuk ni. Kampung dinamakan kampung Teluk Manuk. Ada yang kata Teluk Manuk ni bahasa Arab tu dia panggil mencegahkan maksiat. Mana. Cegah maksiat. Kampung ni dulu maksiat nak masuk tak boleh. Masuk dulu. Orang tua cerita. Kalau lembu belaga pun tak masuk kampung ni. Tak. Mana-mana pun tak masuk. Kalau masuk jadi ikara. Lagu tu kalau lembu pun belaga pun tak lalu kok ni. Ya nak tak lawan. Lepas tu kalau orang niat tak molek nak mari supah di kampung ni tak boleh masuk. Mutah kok nu lagi dah. Mutah kok cabang luar nu lagi dah. Dulu. Maknanya sini memang kata pelihara betul lah syariat tu. Dulu. Syariat Islam. Dulu gitulah orang tua cerita. Wan Husain ni seorang ulama lah bina masjid ni. Seorang ulama petani. Dia Kemal lah masa dulu tu. Kemal Sabah Kelani, gawe anak cucu yo keluarga yo lah ni jadi ilmu Melaka, dapat ilmu Melaka. Banyak kan ulama juga hak jadi lah ni pun. Apa kata tok guru lek tu pun Ceteh tu pun ulama juga. Jadi keluarga dia Ceteh itu turunan yang ke-6. Tek Imam kita ni turunan yang ke-7. Tek Imam hak dalam ni. Makna kata orang dapat ilmu Melaka. Tadi kita orang tadi baru ziarah ke Museum Al-Quran. Dekat nama tempat dia je. Di Selak nak ya situ. Di kawasan tu. Tengoklah manuskrip tulisan tangan petani. Ada daripada Pahal tempat kita pun ada. Ada Johor. Ya. Popo kata. Jadi kita orang ni baik sikit pada orang lain. Orang lain pergi naik motor ataupun naik kereta. Kita orang ni mana yang nak naik kereta api. Dulu gitulah dulu. Ya sama Malaysia dengan sini sama dulu. Hak mari daripada Melaka. Ya dulu ya sekali. Kalau Kedah pun sekali. Terengganu pun sekali. Ni dari mana ni? Daripada Pahang. Dia kalau ni sekarang kita dah habis melawat masjid yang rare. Kita dah melawat. So sekarang kita nak pergi ke masjid Kesek Patani. Bang, yang ni dalam wilayah Naratiwat lagi? Yang ni dalam wilayah Naratiwat lagi. Masjid Museum Quran dengan yang ni dalam wilayah Naratiwat lagi. Sekejap lagi kita pergi ke Patani.
InsyaAllah perjalanan yang epic. Cuaca panas guys. Okay, Zam. Satu bandul. Banyak benda boleh buat. Banyak benda yang dapat yang belajar. Balong panas menarik. Bang, okey bang. Ini kita punya driver. So kalau siapa-siapa nak mari, boleh halo. Kalau ambil dia golok boleh tak? Okey, baik. Tak lama dah. Okey. Kita sampai dekat masjid. As-salat wa zakah dua-duanya adalah rukun Islam. Oleh kerana semaya ini adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang kita dah selesai solat Jumaat dekat sini. So kita akan menuju ke Masjid Kersik. Padahal ni banyak masjid. Nampak ni masjid ini. Okay, kita dah sampai ke kawasan Telaga. Nak kata Telaga Syekh Daud Patani ni betul, tapi orang kata bahasa lebih mudah, lebih baik ataupun lebih mesra Kampung Syekh Daud. Betul tak? Kampung Syekh Daud Patani. Mana Malaysia? Peheh. Jauh. Sekarang ni kita sampai dekat Kampung Syekh Daud Patani, ataupun kalau dekat sini dia ada telaga Syekh Daud Patani. Bagi kali. Ais kenyum. Belum ada. Ya, saya aiskrim. Kol perubahan roti 20. Dia buat. Tapi tak secah. Apa kalau mana gapo aiskrim ke apa? Jadi lepas ni kita akan pergi ke Masjid Kersik. InsyaAllah lepas tu kita terus ke Yala. Kemudian kita cari tiket train nak pergi ke Hanyai. Okay, ini Masjid Kersik daripada luar. Okay, kita akan masuk dalam. Okay, alhamdulillah sekarang ni saya dah sampai di Masjid Kersik. Kita tengok binaan dia. So banyak sejarah dia dekat dalam ni. So kami ambil peluang lah untuk pergi ke Patani ni, singgah di masjid ni. Masjid yang penuh bersejarah bagi orang kata, khususnya sejarah bagi apa ni, Islam, tamadun Islam Patani. Zam. Cakap apa?
pantai sekejap. Pantai Patani. Selamat datang ke Rasmila Beach. Okey. Pantai saya lupa dah nama dia, Ras apa entah. Kalau Samila Beach tu dekat Songkla, tapi yang ni Ras Meris apa benda ni. Nanti saya check balik. Tapi okey lah, sebab tempat ni abang bagi tahu orang Malaysia kalau dalam trip dia jarang ke sini sebab tempat ni dia macam dia tak tu sangat lah. Apa tu, mungkin tak, dia tak, saya tak pastilah sebab apa. Tapi mungkin kurang menarik perhatian pelancong sikit kot. Ni okey. Ni macam rumah dia ni dekat pantai juga ni, pantai Cepaka. Saya pun ada pantai juga. Pantai Cemomoy. Pantai Cemomoy tu lawa jugalah. Anda boleh mandi. Sungai Galeng. Takkan kau cakap Sungai Galeng. Apa ni expectation apa ni? Banyak okey kalau improve sikit okey ni. Kalau improve kan. Sebab dia kat sini banyak seluar je ni. Sebab gelap malah. Kalau katakan ada orang berdua-duaan ke apa susah nak kejar. Banyak kedai makan, orang nampak macam menarik punya dekor. Itu ada dia kepung. Dia habis semua kena. Ni peniaga susah. Thailand, orang Malaysia nak mari tu, dia nak contact abang, nak bagi nombor telefon apa? Berapa? Siapa sebut? Senang. 087 289 033. Nama? Benu. Benu Okey. Abang Benu. Tu transport. Nampak tu. Tu apa ni panggil benda? Kereta kereta macam tu lah. Kereta tu macam tu lah rupa dia. Nama tak tahu. So kalau apa orang Malaysia, orang apa kalau boleh ambil di Sungai Golok balik. Boleh ambil di Sungai Golok. Telefon Abang Benu. Jangan lupa. Dia sangat mesra sangat ramah. Okey, sekarang ni kita akan bergerak ke Yala. Okey. Kita akan gerak ke Yala. Kita akan ke Yala. InsyaAllah kita akan naik kereta api daripada Yala ke Panjang. 1, 2, 3. Tanya nak pergi mana? Nak pergi mana? Yala. Alah katnya. Okey. Kita isi minyak dulu. Isi 50 riyal dapat air. Lepas tu okey, 7E dekat Patani, 7E Thailand lah senang cerita. Ini apa ni? Dimsum. Ini bukan. Halal ke? Halal. Cuba betul. Mana? Oh, begini. Untuk dia. Ada menara ni mana bandar apa? Ada menara ni. Bandar Yala lah ni. Semua tu tengah pening kepala sebab tiket kereta api habis. Tapi tak apa, kita ubah plan, kita pergi naik bas lah. Naik bas lokal. Sekarang ni Abang Benu nak bawa kita ke stesen bas, insyaAllah. Kalau dan kita beli tiket. Kalau tak, kita try naik van lah. Kita tengok macam mana. So sekarang ni kita berada di Bandar Yala. Sekarang kita nak menuju ke stesen bas Yala. Agak-agak lah ada lagi. Sebab dengar abang tadi bagi tahu stesen bas tu tutup pukul 5. Jadi sekarang ni dah
pula time orang balik kerja kan. Kita pasin sini lah. Masuk belah-belah ni. Sampai kat sini stesen pun dah tutup. Tapi nasib baiklah kak ni tolong. Suluh sikit muka kak. Terima kasih kak. Terima kasih. Nama apa ni kak? Nama Murni. Murni. Okey, Kak Murni kita tolong dengan Kak apa? Kak Siti Fatimah. Kak Siti Fatimah. Terima kasih banyak. Dia naik bas ke mana ni Kak? Naik minibus. Minibus. Lepas tu naik di sini ke mana? Naik di sini pergi Hanjai. Dia Hanjai lah. So seorang jatuh berapa ringgit je? 140 baht. RM14? 14 ringgit. RM14. Okey. Terima kasih banyak. Allah. Terima kasih juga Abang Benu, kita punya driver tuk-tuk. Itu dia. Okey Kak, pengalaman ni takkan dilupakan sampai bila-bila. Saya rasa jarang orang Malaysia naik public transport Thailand. Kita je naik. Okay, semua dah ready untuk naik bas mini? Dah settle. Jadi, duduk pusing-pusing dulu pergi museum Quran dia kan? Wah, tak ada. Mana nama dia? Ya. Mana nama tu? Balik. Balik. Selamat jalan. Selamat kak, terima kasih kak. Okay, sekarang ni kita dah van dah sampai. Terima kasih pada Kak Muni. Memang dia staff yang memang baik lah. Selamat. InsyaAllah dia. Nanti kita tu WhatsApp apa benda. Nanti kalau kita sampai ke tempat Sungai Golok kita telefon lagi. Terima kasih Kak Muni. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum. Okay, bye. Kak Siti, bye. Pengalaman accident. So kita ada kenalan kat belakang. Siapa nama tu? Mak nak masuk YouTube ni bang. Masuk. Pengalaman yang tak dapat dilupakan dalam perjalanan yang begitu epic lah dia kata kan. So kita cari kedai makan dulu. Cari makan dulu. Jom jalan dulu. Sampai Nyai malam. Lepas kita orang makan ke kedai 24-25 ni, kita orang pergi Asian Night Bazaar lah. Sambil-sambil nak tengok tukar duit. Steady hak Okay, boleh jalan lagi ya. Alright. Saya tanya di mana change mana je? Kita Asian Night Bazaar. So kita nak cari money changer ni sebenarnya. Mana money changer dia? Demo berapa dia kepada dia? Demo 1. Okey, hak dah usah-usah dah tu. Okey, kita jumpa dekat money changer. Kita tukar pakai Maybank to you. Kedai nama benda ni bang? L berapa ni? L5. C1, C2, C3. C1, C2, C3. Ni kita dah siap makan. Kita tukar duit dekat Semangat guys. Li guys. Asian Bazaar tadi. So kita bergerak ke
Dimension. Tempung lagi. Jangan. Kena ban. Rasa nak sewa motor malah ni. Main-main pusing-pusing. Bukan berhenti bawa motor lah. Ha? Tiba-tiba berhenti lah. Naik skuter boleh. Perjalanan yang cukup epic. Cukup dah sudah. Pengalaman yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Penuh bila itu muka. Dia apa? Okey. Kita dah sampai ke Lee Mansion, tapi Abang Greg tu dia drop awal. So kita kena menampak sikit. Lee Mansion. So pagi ni lebih kurang dalam pukul 10. Kita keluar pergi makan pagi jap. So nak makan dekat kedai Khalid Portlet. Okay, semalam masa baru sampai tu tak ada nak review. So kita orang duduk dekat Lee Mansion. Dalam 7 kilo daripada bandar, sebelah W3 Hotel. Masa kita orang Usha Hotel sebelum datang sini, memang kebanyakan yang hotel dah habis. Jadi kita orang decide duduk dekat Airbnb je lah. Satu rumah 5 orang. Dalam okey lah dalam. Ni sebelah Lee Mansion Apartment W3 Hotel. Nampak cantik juga. Okey, kedai Khalid tu 7E sebelah kiri. Makan dulu dah. Ini dekat Thailand dia ada buat PRU lah, lebih kurang macam pilihan raya untuk wilayah kan. Jadi kedai-kedai yang biasa orang bagi tahu dalam vlog tu banyak tutup. Contohnya kedai Khalid. Tapi kedai abang ni nasib baik kedai abang ni buka. Saya order bubur nasi. Biar air kena beli kat Sabi. Tapi rasa next time kalau korang datang banyak kedai buka kot. Sebab hari ni terkena time pilihan raya. Kita beli air kejap dekat 7E. Kita beli air kejap. Menu kita untuk pagi ni bubur. Hari ni kita makan bubur ayam dulu. Itulah banyak kedai tutup hari ni. Tutup kita orang dah sampai. So member nak pergi beli air masak jap kat 7E. So habis tutup kita pun dah menunggu di depan tu. Kita sewa tutup ni sehari standard lah. Kita dapat harga macam orang lain juga, 1,500 baht. Dapat dah ni. Ada dah jumpa dah ni. Kena soklat. Okay, kita startkan perjalanan kita dengan driver kita Abang Mahmud. Kun Malay, Sawadika. Okey ya. Okey. Hari ni kita akan pusing-pusing ke Songkla. Kalau ikutkan tadi kita nak pergi Central Mosque, Sambil Labis, Kok Yoh, lepas tu apa, Old Town, Songkla Old Town. Dia dah ada beberapa tempat dan alhamdulillah kita dapat macam harga orang lain juga, RM1,500. Tapi yang best ni kita sampai malam. Kita dapat sampai malam. Maknanya kata kalau nak balik dulu ke, dia boleh datang ambil balik. Tu yang special. Nak ambil gambar daripada view daripada jauh. Boleh tahan ni kalau jalan kaki ni. So kita orang datang mata yang panas ni.
central macam masjid Songkla, ataupun ada orang panggil masjid ala-ala Taj Mahal. Okey. Suasana ini memang panas sangat. So kalau nak ber-OOTD pun macam tak mengizinkan. Memang cantik. Okay, member dah tunggu tu. Memang panas. Panas lik. Mungkin tak sempat kot nak masuk dalam. Mungkin ambil gambar depan tu je. Baiklah, kafe Pototoแล้วก็ไปสงขลา Ini cuaca panas. Tapi Dan, Hab dan Zam tadi, Dan juga ambil gambar. Dan kami dibantu oleh abang daripada Satun. Dia ambil gambar tadi. Okey, ini try pakai app Google Translate. So memang jadi komunikasi boleh ni. So mana orang kata okey, kita nak pergi ke kafe Amazon. Sebenarnya bunyi Amazon tu macam rare. Sepanjang perjalanan daripada Naratiwat Patani Yala tu, kafe Amazon tu ada juga dekat wilayah lain, dan ada juga dekat setengah Petronas. Petronas pula. Petropam. Ada dancing. Oh, pulau. Dulu katanya ni lah, kata apa, Pulau Pertahanan Melayu lah. Pertahanan. Dia ada atas Bukit O. Katanya orang sini lah. Sekarang kita nak pergi ke kafe Amazon sampai tunggu member. Tapi kafe Amazon dia dekat tepi petrol pump. Salah tempat Itulah. Alah, memang tengah panas sangat ni. Member tengah tunggu belakang. Okay, kita nak pergi. Okay, ni kafe Amazon. So, masuk dalam kafe Amazon. Wow, lega sikit. Panas betul cuaca ni dalam. Macam DJ kopi. Ya, aku cappuccino aja yang ni. Ice cappuccino. Sekarang ni tengah cakap dengan abang ni, kita nak pergi Masjid Sultan Sulaiman Shah kat Songkla, tapi dia kata dia tak pernah bawa. Tapi dia try tengok Google. Okay, nama abang ni Mahmud. Abang Mahmud. Loceng sudah berbunyi. Cappuccino. Okay. Thank you. Oh. Kita dah minum kat kafe Amazon. Lepas ni kita pergi mana ya? Sultan Sulaiman Shah. Memang nama dia Sultan Sulaiman Shah. Dia ada nama lain? Old Fortress. Dia ada Old Fortress kan. Old Fortress. Kubu lama ni. Kubu lama. Lepas ni kita ada tengok kubu lama mas. Bertekong saya pergi. 10 lagi. Mana 10 lagi ya? Terima kasih. So, kita akan bergerak ke Masjid Sultan Sulaiman Shah Songkla. Hijau, biru. Yang hijau. Dah. Dah yang ni. Dah. Halal tak? Halal dah. Diiktiraf oleh Sulaiman Shah. Okey. Kat sini Abang Mahmud kita dia tanya orang sini lah. Memang akak tu bagi tahu.
Memang kalau ikutkan driver ni bagi tahu memang tak ramai orang pergi, tapi kita pergi. Sebab sesuai dengan nama kita orang punya trip ni, DIY last minute plus DIY. Okay, ni kita masuk laluan Depo Rare juga ni. Okay. So alang-alang kami melawat kat sini. Waktu Zuhur pun dah masuk, kita orang tu dah jamak kat sini lah.ขึ้นไปรุ่งอ่ะเนาะขึ้นไปนู่นขึ้นที่ตามมันขึ้นไปแบบนี้ไงต่างนู้นขึ้นกับไปลงตรงนี้แต่ลงเรียนทั่วว่าเป็นมันมีบันไดอยู่แล้วตรงนี้ขวามือนี่เอาไปนี่ไปเดินเล่นแหละไปต่างนี่เล่นนี่เอาไปตรงนี้ก็มองเห็นแหละเนี่ยมันอยู่ตรงโค้งตรงอันพอดีถูกข้อก็เข้าพอดีรถทั่วมารถบัสมาเป็นทิพๆขั้นนี่มันไม่มีร้านต้นไม้อยู่ใช่ไหมร้านต้นไม้เป็นต้นข้ามร้านนี้มันมีบันไดอยู่ไหมSo daripada masjid ni dia akan tunjukkan jalan nak pergi ke dia ada tempat meriam. Okey. Dekat. Okey. So dia orang dah pergi dulu jalan kaki. So saya follow kereta. Lewat sikit tadi. Okay, ini tangga dia. Okay, member dah sampai dah. Nampak tangga tu. So ini adalah Sultan Sulaiman punya apa ni, kubu pertahanan lah. Kubu pertahanan. Tangga dia boleh tahan kok naik ke atas. Nama? What's your name? Daya. Daya. Okay. Dek, berapa ibu nak tangga Dek? 5 jam sih. Ini dia nak tangga ha. Lupa konten. Malaysia, saya Thailand lagi bro. Okay, ini ada Samila Beach. Samila Beach. Itu dia. Itu dia. Okay, bagus. Gaji Ligu bayar. Dia macam kena hiking-hiking sikit. Oh, dapat turun nikmat betul. Okay, sekejap cerita sikit benda yang tadi orang tu cerita kat. Ini adalah kubu yang dibuat zaman Kesultanan Singgora. Zaman Kesultanan Singgora ada hanya 3 orang sultan. Sultan Muzaffar, Sultan Sulaiman
dan Sultan Mustafa. Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar adalah sultan pertama lah. Selepas tu bila sultan terakhir tu, Sultan Mustafa tu ada bergaduh adik-beradik. Bila diorang bergaduh adik-beradik ni, Raja Thailand telah melantik adik diorang tu Raja Mahmud untuk menjadi wakil pada Raja Thailand. Lepas tu diorang tu berperang. Berperang ni maknanya hancurlah, jatuhlah kerajaan Singgora ni. Maknanya boleh dikatakan kerajaan ni jatuh disebabkan oleh Melayu sendiri yang jatuhkan Melayu. Dan apa yang kita pergi tadi adalah kubu yang dibuat oleh zaman kerajaan Singgora untuk mempertahankan negara ni. Dan itulah tadi kubu yang kita pergi tadi, berhampiran dengan Masjid Sultan Sulaiman Shah. Tempat tu tadi baru kubu awal. Kalau nak naik atas lagi, ada lagi sekian 1 kilometer lagi ada binaan kubu yang besar. Tapi kita tak daya nak pergi. Dan masih lagi ada tadi kita tengok meriam yang menjaga kubur. Yang menjaga kubu ni tadi. Okay. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum. Okay, Sokla City. Selamat datang ke Songkla. Thank you. Sementara tunggu dia orang nak pergi beli-beli barang, kita ambil gambar dulu. Mungkin kat sini tempat ikonik dia, patungnya tu, patung perempuan. Sambil habis ni ramai orang. Ini kita orang pergi tengah hari tau, dah pukul 2.30 macam tu, 3. Petang ni lagi ramai orang. Dekat belakang ni dia orang bergambar apa ni, tempat ikonik lah kat sini, patung ikan duyung tu. Tapi saya tengok ramai sangat kat situ. Sementara tunggu member tengah beli barang, kita layan low view. Mana member ni? Internet tak ada ni. Kita dah tengok view Samila Beach. Mungkin lepas ni kita pergi tengok dia orang. So tempat yang menarik. Kalau macam kat Kuantan ni lebih kurang macam kat TC lah tu. Okey, suspek dah dijumpai.
Samila Beach ni ramai orang Malaysia kat sini. Tengok pun bas-bas Malaysia pun ramai. Rupanya datang sini nak bergambar dengan ikan duyung rupanya. Oh, dia kalau ikut apa tu, ada kisah legenda tu. Sebab tu dia buat monumen ikan duyung tu. Tak tahulah. Tapi nyanyi ikan duyung tu. Tak pakai benda tu lagi. Itulah. Pandai pula dia ukir macam tu ya. Ya, betul. Nampak lekak tu macam Teluk Cempedak. Kita pun datang pada Pantai Timur. Memang Pantai Timur ni terkenal dengan pasir putih, pantai yang air tu. Jadi dia seumpama di tempat kita juga. Malam on the way daripada Takak tu. Lepas tu bermalam pula, jumpa malam tu kat mana? Okay. Okay, driver tuk-tuk kita dah sampai. So, kita nak ke mana lepas ni? Kita nak ke Songkla Old Town. Kat sana ada macam kelekuatan asik kan. Macam asik. Tapi banyak kafe juga, estetik. So kita nak gambar, minum kopi.